Alright, okay, hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okay, so Alhamdulillah kita berjaya jumpa live pagi kita hari ni pagi insyaAllah. Tapi sebelum kita nak mulakan sesi live kita pagi ni, seperti biasa, tolong bantu komen dekat ruangan chat dulu, adakah audio dan visual saya clear. Kalau clear, tolong komen padu dekat ruangan komen sebelum kita nak berkongsi lah pagi ni insyaAllah. Sebelum kita nak berkongsi pagi ni, komen padu sikit dekat ruangan komen. Okay, seperti biasa guys, sebelum saya nak mulakan juga, suka saya nak kenalkan diri dulu kepada anda yang mungkin pertama kali menonton sesi live bersama dengan saya pagi ni. Suka saya nak kenalkan diri dulu. So, nama saya Syakil Haziq, boleh panggil saya Coach Syakil Haziq. Alhamdulillah, di Malaysia saya merupakan antara ahli termuda yang menjadi full member of Society of Technical Analysts MSTA United Kingdom. Alhamdulillah, di Malaysia juga saya merupakan antara ahli termuda yang mendapat Certified Financial Technician CFTUS dalam bidang kerja Allah. Alright, saya juga telah menghabiskan saya punya Masters dalam Islamic Financial Practice MFP di INSIF, which is Universiti adalah di bawah Bank Negara Malaysia. Dan Alhamdulillah, saya juga merupakan antara panelis tetap di RTM dalam rancangan BIS Malaysia, di mana saya banyak berkongsi pandangan view saya tentang ekonomi, tentang isu-isu semasa. Dan Alhamdulillah, I think setakat ni sepanjang setiap hari Khamis insyaAllah saya akan bersiaran di RTM di TV1 lah, setakat ni lah insyaAllah setiap hari Khamis. Okay, sambil itu mohon tolong tekan like, tolong tekan love, tolong tekan button share dulu sebelum kita nak mulakan sesi perkongsian kita pagi ni insyaAllah. So pagi ni sesi santai saja. So siapa yang terlepas malam tadi kita ada buat sesi weekly market update yang kita ada update berkenaan dengan keadaan pasaran semasa. So you guys boleh tengok untuk update semasa lah. Okay, so pagi ni kita nak sembang santai saja. So kita tak akan ambil masa terlampau lama. So pagi ni kita lebih kepada live santai. Dan sebelum saya terlupa, siapa yang menonton sesi live kita pagi ni, just nak inform, just nak bagi tahu bahawa kita dah mula, kita dah start campaign. Di mana campaign kita adalah kita nak bagi t-shirt eksklusif ataupun t-shirt khas kita nak bagi secara percuma kepada follower-follower kita, dengan syaratnya apa? Okey, untuk sepanjang bulan Julai ni, apa anda kena buat? Anda kena aktif dekat page kita lah. Aktif ni bermaksud sebagai contoh pagi ni dalam sesi live pagi ni, mungkin anda boleh komen, anda boleh like, anda boleh tekan love ataupun anda boleh tekan button share. Dan insyaAllah pada penghujung bulan 31 Julai nanti kita akan announce, kita akan umumkan siapakah yang paling aktif dekat page kita, sebab kita nak menghargai mereka-mereka yang kita panggil sebagai follower tega kita lah, yang committed, yang bersungguh-sungguh, dan sebagainya. Dan kita nak bagi hadiah t-shirt eksklusif kita secara percuma. Di mana siapa yang tak tahu juga, dekat dalam Facebook group kita kita dah ada pemenang lah. Facebook group kita ada pemenang. Okay, tapi kali ni kita nak buat dekat page pula lah. So siapa yang aktif dekat page kita, so insyaAllah anda berpeluang untuk menang t-shirt eksklusif kita lah. Sekejap minum sikit Okay guys, so pagi ni kita nak sembang sikit lah. Kita nak bercakap tentang satu isu yang mungkin ramai orang ada, iaitu berkenaan dengan isu dan masalah tak tahu nak pakai indikator yang mana satu. Okay, so nak sebut tentang indikator lah. Pagi ni kita nak bercakap tentang indikator, sebab benda ni pernah jadi dengan saya. Actually these are the things yang berlaku pada saya pada awal permulaan bila saya masuk dekat dalam market. Antara isu dan masalah yang saya hadapi adalah saya sendiri tak tahu nak pakai indikator yang mana satu. Okay, saya flowkan cerita saya tuan-tuan. So saya bermula dalam keadaan kosong. I started with zero knowledge lah. Okay, saya start daripada zero knowledge, and then saya belajar dan sebagainya, masuk kelas. And then bila saya balik daripada kelas saham dan sebagainya, so saya telah mengequipkan diri saya dengan pelbagai ilmu dan knowledge. I have a lot of ilmu, saya ada banyak knowledge, saya belajar banyak indikator lah. I learn a lot of indicator. Bila kita sebut tentang technical analysis, saya banyak belajar tentang pelbagai jenis indikator. Jadi bila balik tu saya ada sedikit masalah. Isu dan masalah saya adalah saya tak tahu saya nak gunakan indikator yang mana satu. Jadi bila berlaku isu macam ni tuan-tuan, what happen adalah bila kita tak tahu kita nak guna indikator yang mana satu, jadi apa yang berlaku adalah kita akan kerap kali bertukar indikator. Siapa setuju dengan saya, tekan satu dekat ruang komen kan. But isu adalah bila kita banyak sangat indikator yang kita tahu,
dan kita tak tahu mana satu kita nak pakai, jadi kita akan kerap kali bertukar indikator, dan benda ni pernah jadi dengan saya lah. So macam mana kita nak tahu mana indikator yang kita nak pakai? So that's why itu penting, kenapa kita perlukan satu sistem ataupun satu strategi. Okay, so apa maksud sistem ataupun strategi ni? Maksud sistem atau strategi ni adalah kita kena faham kenapa kita pakai indikator tersebut. Kita kena understand. Ayat adalah kita kena faham. Kita bukan setakat tahu, tapi kita kena faham kenapa kita menggunakan indikator tersebut. Right? Apa reason ni? Apa menyebabkan kita menggunakan indikator tersebut? Sebab apa benda ni penting tuan-tuan? Sebab macam saya katakan tadi, sebab saya pun bermula dalam keadaan yang mana saya tak tahu nak guna indikator mana satu, dan saya kerap kali bertukar indikator. Sebab walaupun saya dah pergi belajar, saya dah masuk kelas saham, so apa berlaku dengan saya adalah saya tahu cara nak gunakan indikator, tapi saya tak faham indikator tu kenapa kita nak kena guna indikator, what's the reason di belakangnya kenapa kita memerlukan indikator tersebut. So ini saya nak sebut tentang perkataan faham. Dan kenapa alhamdulillah dengan student-student kita mana yang tahu, okey, kita ada student-student kita yang konsisten berbulan-bulan untung selepas tolak rugi. Kenapa? Why? Macam mana mereka boleh capai macam tu? Adalah kerana kita bagi kefahaman tentang mereka dah tak perlu faham lah, sebab saya tunjuk dengan diorang apakah indikator yang perlu dipakai. So saya tidak akan kepada student yang mana yang go through coaching one to one dengan saya, so mereka ni saya tak ajar semua indikator. Right, I'm not going to teach about dengan mereka semua indikator. Sudah pasti mereka pun dah pernah belajar sebelum ni tentang pelbagai jenis indikator. Tapi dengan mereka ni saya secara spesifik saya beritahu, okey, kalau kau nak buat duit dengan dalam saham ni, okey, apa indikator yang perlu diguna pakai. So saya bagilah indikator A, indikator B, indikator C, example. Right, dan apa yang mereka buat adalah mereka follow saja. Dan dalam throughout coaching one to one, waktu itulah yang kita fahamkan mereka, saya fahamkan mereka ni kenapa, macam mana nak memahami penggunaan strategi ataupun menggunakan sistem ni. How, macam mana kita menggunakan strategi dengan sistem ni untuk kita nak buat duit dekat dalam pasaran saham ni lah. So ini anda kena faham. So bila you tanya dengan saya, kalau anda berada dalam keadaan confused, anda nak gunakan indikator yang mana satu, nombor satu isu adalah mungkin anda tidak ada strategi. Okay, so berkemungkinan besar kalau anda tak tahu nak guna indikator mana satu, bermaksud anda ada masalah daripada segi mungkin anda tidak ada strategi. Right, anda tak faham tentang strategi, anda tak ada strategi. High probability memang itulah jawapannya, memang you tak ada strategi. Okay, sebab bila you ada strategi, you ada teknik, you ada sistem, insya-Allah anda akan tahu indikator mana yang anda nak pakai. Sebab permulaannya sama guys, saya pun sama macam tuan-tuan. Bila saya bermula saya juga tak tahu nak guna apa indikator yang saya nak guna pakai, kenapa nak kena guna indikator ni dan sebagainya. So setiap kali rugi, apa berlaku saya buat adalah saya akan tukar indikator lain. Okay, bila rugi saya tukar indikator lain. Sebab masalah dia dekat situ adalah kita tak faham kenapa kita gunakan indikator tersebut. Sebab bagi saya benda itu adalah sangat-sangat penting tuan-tuan, untuk kita nak kena faham kenapa kita gunakan each one of the indicator. Sebab selagi you tak faham kenapa anda gunakan each one of indicator, so dia akan menjadi satu isu dan masalah lah, dan akan berlaku kerap kali pertukaran indikator yang anda pakai secara teknikal lah. Secara teknikal kita sebut tentang chart, teknikal analisis. So setiap kali kita trade, kita akan bertukar indikator dan dia akan menjadi satu isu dan masalah. Okay, dan kalau anda kekal dalam keadaan macam tu tuan-tuan, if you sustain dekat dalam keadaan begitu, so nanti anda akan ada masalah lah. Masalah dia apa? Masalah dia anda punya rugi akan lagi banyak daripada anda punya untung. Okay, sejujurnya saya kata terus terang, anda punya rugi akan jadi lebih banyak daripada untung. Kenapa saya cakap macam tu? Because saya pun pernah berada dalam situasi tersebut, yang mana saya tak faham, saya don't understand, saya kerap kali bertukar indikator dan end up saya rugi. Dan selagi mana tuan-tuan dan perempuan dalam keadaan macam tu, dan anda dalam keadaan yang saya boleh katakan, tak faham, don't understand, kenapa nak kena menggunakan each one of the indicators, itu akan menyebabkan anda semakin rugi. Okay, dan untuk menjawab persoalan-persoalan tuan-tuan, so insyaAllah siapa yang tak tahu lagi, saya nak bagi tahu siap-siap dekat sini. Bagi mereka yang tak tahu lagi, kita sekarang ni tengah run kita punya program Basic Technical Analysis, dan program ni kita sponsor 100% secara percuma. Okay, we give out for free. Kita bagi sesi Basic Technical Analysis ni secara percuma. So macam mana nak belajar, macam mana nak join, anda boleh join, anda boleh pergi dekat link komen, kita ada pin kan dekat link komen tu, anda klik link
dan anda join kita punya Facebook group tertutup. Dan bila anda nak join, pastikan anda isilah semua detail yang diperlukan, sebab kita tak nak ada fake account ataupun scammer account join kita punya Facebook group. So kita dah run beberapa siri sebelum ni, right? A few siri yang kita dah run, siri pertama, siri kedua, few siri, dan ada yang dah berterima kasih pun dengan saya, because kita share, kita kongsikan ilmu dan knowledge tentang technical analysis ni secara percuma. We give it up for free, right? So, siapa yang nak belajar lebih detail boleh join dalam group. Okay, siapa yang nak belajar dengan lebih detail, anda boleh join dekat dalam grup tersebut. Okay, ada banyak benda insyaAllah kita kongsikan, dan insyaAllah next Khamis ni, hari Khamis ni kita akan ada sesi yang seterusnya, siri yang seterusnya. Okay, dan of course kita akan tengok kepada attendance lah, dan kita buat ni macam saya katakan, kita buat secara percuma. Tapi kita akan tengok feedback. Kalau ramai yang join, ramai yang nak, kita akan teruskan. Tapi kalau kita tengok macam tak ramai yang nak join, tak ramai yang nak belajar, so mungkin kita teruskan. Sebab konten yang saya share dekat dalam sesi tersebut adalah umpama konten berbayar di luar. Okay, saya cakap terus terang, jujur saya cakap, apa konten yang saya share dalam sesi basic technical analysis adalah umpama kalau anda pergi kelas berbayar dekat luar sana, itulah benda yang dikongsikan dan saya share secara percuma dekat dalam grup. I've giving up for free. Kita bagi percuma, sebab kita nak menghargai follower kita. Dan sebenarnya dengan saya punya usaha yang meningkat muda remaja, jadi kita nak buat program tu, we want to give out that program for free. Okay, kita ada beberapa siri sebelum ni lah. So siapa yang masih belum join, anda boleh join kita punya Facebook group tertutup, right? Facebook tertutup tu kita akan ada siri-siri basic technical analysis lah. Ada banyak benda yang bakal kita share, bakal kita kongsikan dekat dalam siri-siri program tersebut. Okay, alright. So I think itu je apa yang saya nak share pagi ni. So insyaAllah pagi ni okay, itu je apa yang saya nak share pagi ni. So I think that's all lah apa yang kita nak kongsikan untuk hari ni. So hopefully you get something lah daripada apa yang saya share dan saya kongsikan. Kalau anda rasa video ni bermanfaat, tolong tekan like, tolong tekan love, tolong tekan button share, kongsikan supaya insyaAllah lebih ramai lagi akan dapat manfaat lah di atas apa yang kita kongsikan. Alright, okay, so itu saja apa kita nak share pagi ni. So insyaAllah kita akan jumpa dalam sesi-sesi live yang akan datang. So itu saja. Assalamualaikum, selamat pagi, kurangkan kecaman, banyakkan senyuman. Assalamualaikum, bye bye.